Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Qad qamatis salah, qad qamatis salah. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Stau lurus ke saf, rapat-rapat ke saf. Penuh ke saf depan. Bagus saya dapat sekarang ni. Dapat disumbang dah. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Sejak bila Amin dapat jadi imam ni? Tak apalah, solat dulu. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Amy, saya bila kau mati jadi imam? Oh, aku sebenarnya dah memang jadi imam ke surau ni. Sebab ketua imam nanti aku sebagai imam muda. Alah, ustaz ajak aku sekali. Aku pun nak jadi imam. Kau tanyalah ustaz ketua imam. Tapi kau tak boleh minta macam tu je. Kau kena ada akhlak yang baik, bacaan yang sempurna. Okey lah. Aku pergi kat ketua imam lah. Assalamualaikum, Mam. Assalam. Oh, kamu Hadi. Mam, saya nak cakap sekali. Kawan saya dah jadi imam. Boleh tak saya jadi imam sekali? Tapi dia cakap ada syarat. Kena akhlak baik dengan bacaan sempurna. Mari saya tunjuk. Oh, kamu nak jadi imam? Silakan. Tunjuk. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Masya Allah. Sedapnya suara kamu. Sedapnya suara kau. Lagi sedap daripada aku. Okeylah, Mam, boleh nanti jadi imam ke? Jangan cakap satu. Tapi bukan nak riak lah. Tak boleh. Kenapa pula? Yelah, sebab awak pernah buat perangai syaitan rajim. Awak pernah curi tabung masjid. Betul tu? Betul? Ish, Imam. Tak baik cakap macam tu tau. Walaupun kawan saya ni perangai macam syaitan rajim, tapi hati dia baik sebenarnya. Imam dengan Bilal ni janganlah hati busuk. Kan saya repot mengusi. Baru tahu. Wah, kau dah pandai nak repot. Aku tunjukkan jawatan kau. Pula dah. Dah lah. Baik dah ada masjid. Jom mai mana Bilal dah hati busuk so kau tak mengusi. Salam, kenapa ni? Saya nak buat aduan. Imam Zaid, Bilal Syafiq, kamu berdua lucu ke jawatan? Apa? Tidak. Itulah. Lain kali jangan hati busuk. Kalau orang nak buat baik, atau nak jadi imam ke Bilal ke, kenalah terima. Kan dia dah taubat tu.
Pada kawan-kawan, siapa yang berjawatan lagi tinggi atau dia orang yang warak, kalau nak terima orang macam nak terima sesuatu, jangan hati busuk. Walaupun dia tak kisahlah bekas banduan ke, dia pernah jadi perompak, apa yang pernah yang dia macam merompak dekat masjid ni ke, tapi terima je. Sebab dia nak taubat, sebab dia nak capai kejayaan dia. Mungkin itulah kejayaan daripada kecil lagi. Itu saja kawan-kawan. Assalamualaikum.